orang yang menabung emas ni simpanan dia cepat bertambah. Simpanan dia sangat laju bertambah berbanding simpan duit. Saya ada penyimpan emas saya, dulu dia pengumpul G-Shock. Dia hubungi saya, dia nak kumpul emas. Tak berapa lama, dia tangkap gambar. Bukan gambar, video terus. Dia tunjuk dekat dia belakang tu. Depan dia tu emas lah. Belakang dia tu semua jam G-Shock. Dia kata, saya tak sangka lah duit saya boleh banyak ni. Dia sendiri pun tak sangka. Dan akhirnya, 2-3 tahun yang lalu lah. Dia hubungi saya. Dia, macam mana saya nak jual emas ni? Saya kata, kenapa nak jual? Dia kata, saya nak kahwin. Tengok. Dari jadi seorang pengumpul G-Shock, dah bertukar jadi pengumpul emas. Dan emas dia sangat tinggi lah dulu. 7-800 je masa tu. Satu dinar tu. Ni dinar. Satu dinar tu 7-800 lah. Hari ni berapa tuan-puan? Hari ni sudah 1,500. Menikmati kenaikan harga, dia menikmati masalah boros tu sudah settle. Dan dia sudah boleh kahwin hasil tabungan emas dia.